Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan sesi pembentangan, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami bagi subjek Akidah Islamiah, Profesor Madya Dr. Muhammad Nur Habibi bin Haji Long, atas bimbingan dan tunjuk ajar beliau. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua rakan seperjuangan yang sentiasa memberikan kerjasama terbaik. Kami dari kumpulan 4 ingin takdim hasil kajian kami yang bertajuk Konsep dan Aplikasi Iradat Berpandukan Al-Quran, Hadis Nabi dan Hujah Akal. Perkataan iradat berasal daripada bahasa Arab yang bermakna kehendak, keinginan atau kemahuan terhadap sesuatu perkara. Dari segi istilah dalam ilmu akidah, iradat Allah bermakna kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala perkara yang berlaku di alam semesta. Sama ada perkara itu berupa kewujudan makhluk, rezeki, ajal, kebahagiaan atau penderitaan. Sifat iradat termasuk dalam sifat ma'ani yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat yang ada pada zatnya. Menurut Imam Al-Sanusi dalam Al-Barahin, iradat Allah bersifat khadim, menyeluruh dan berlaku dengan penuh hikmah. Dari perspektif teologi Islam, memahami iradat bukanlah sekadar mengenali salah satu sifat Allah, tetapi ia merupakan asas kepada kepercayaan terhadap qada dan qadar, iaitu bahawa setiap perkara yang berlaku telah ditentukan dengan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep ini turut menolak dua aliran ekstrim dalam sejarah pemikiran Islam, iaitu Jabariyah dan Qadariyah. Golongan Jabariyah berpendapat bahawa manusia tidak mempunyai sebarang kehendak, seolah-olah menjadi boneka kepada takdir. Manakala golongan Qadariyah pula mendakwa bahawa manusia mempunyai kehendak mutlak tanpa campur tangan Allah. Sebaliknya, pegangan ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahawa manusia mempunyai kehendak dan usaha, tetapi kehendak itu hanya berfungsi dalam lingkungan iradat Allah. Iradat dalam Al-Quran, Surah Yasin ayat 82, sesungguhnya keadaannya, kekuasaannya apabila ia berkehendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat, jadilah engkau, maka jadilah ia. Ayat ini menggambarkan hakikat bahawa segala sesuatu yang berlaku di alam ini berpunca daripada iradat Allah, iaitu kehendak dan ketentuan mutlaknya. Dengan hanya kalimah kun fayakun, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan wujud serta-merta tanpa sebarang halangan. Ini membuktikan bahawa kekuasaan dan kehendak Allah tidak terbatas oleh masa, ruang atau sebab. Refleksi ini mengajar manusia bahawa apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan ini, iaitu sama ada kejayaan, kegagalan, rezeki maupun ujian, semuanya berada di bawah kehendak Allah. Oleh itu, seseorang mukmin hendaklah sentiasa redha dan menerima segala ketentuannya dengan hati yang tenang serta yakin bahawa setiap perkara yang berlaku mempunyai hikmah yang tersirat. Dalam konteks kehidupan seharian, keyakinan terhadap iradat Allah melahirkan sifat sabar, syukur dan tawakal. Ia juga mendorong manusia untuk berusaha sebaik mungkin namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha Berkuasa menentukan segalanya. Seterusnya dalam surah Al-Isra ayat 16, dan jika kami hendak membinasakan negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kejahatan dalam negeri itu. Maka sudah berlaku ke atasnya ketentuan kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ayat ini memperlihatkan bahawa segala iradat Allah juga meliputi ketentuan terhadap sesuatu kaum atau masyarakat. Apabila Allah berkehendak membinasakan sesuatu negeri, kehancuran itu tidak berlaku secara sia-sia, tetapi sebagai natijah daripada keingkaran dan kedegilan manusia terhadap perintahnya. Dalam konteks ini, iradat Allah berfungsi sebagai manifestasi keadaan ilahi di mana kemusnahan adalah balasan daripada maksiat dan penindasan yang dilakukan oleh golongan yang hidup mewah tetapi melampaui batas. Refleksi daripada ayat ini mengingatkan manusia bahawa nikmat dan kuasa Allah juga adalah ujian daripada Allah, dan apabila manusia menyalahgunakannya, maka kehancuran adalah kehendak Allah yang datang sebagai peringatan dan pengajaran. Dalam kehidupan moden, ayat ini mengajak kita agar tidak sombong dengan kejayaan, kedudukan atau pengaruh yang dimiliki kerana semuanya adalah pinjaman daripada Allah yang boleh diambil kembali pada bila-bila masa sahaja mengikut iradatnya. Kesedaran ini mendidik manusia supaya hidup sederhana, menegakkan keadilan dan mematuhi perintah Allah agar terpelihara daripada azab dan kehancuran duniawi serta ukhrawi. Akhir sekali dalam surah An-Nisa ayat 26, Allah berkehendaki dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu, hendak menerangkan hukum syariatnya kepada kamu, menunjukkan kamu jalan-jalan umat yang sebelum kamu dan menerima taubatmu. Dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan Allah membersihkan kamu daripada dosa dengan menerima taubat kamu, sedang orang-orang mengikut hawa nafsunya yang diharamkan oleh Allah mendorong kamu supaya kamu menyeleweng daripada kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Allah sentiasa hendak meringankan beban hukuman daripada kamu kerana manusia itu dijadikan keadaan yang lemah. Ayat ini menzahirkan iradat Allah yang penuh kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Allah berkehendak untuk menjelaskan hukum hakam syariat bagi memudahkan urusan kehidupan manusia, bukan untuk membebankan mereka. Kehendak Allah dalam ayat ini menggambarkan rahmat dan hikmah ilahi, iaitu bahawa setiap perintah dan larangan ditetapkan untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Dalam masa yang sama, Allah juga mengingatkan bahawa terdapat golongan yang mengikuti hawa nafsu yang mahu manusia berpaling jauh daripada kebenaran. Sedangkan iradat Allah adalah untuk menerima taubat mereka dan memberi jalan kembali ke arah kebenaran. Refleksi ini menunjukkan bahawa kehidupan manusia sentiasa berada di antara dua kehendak, iaitu kehendak Allah dan mengajak kepada kebaikan dan kehendak nafsu yang kepada keburukan, iaitu seseorang mukmin perlu sentiasa berusaha menundukkan nafsu dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, kerana hanya dengan berpegang kepada kehendaknya manusia akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan sejati. Hakikat bahawa manusia dijadikan lemah juga menegaskan bahawa manusia amat memerlukan bimbingan Allah untuk terus berada di jalan yang benar. Assalamualaikum, nama saya Nurul Adisa Laila binti Muhammad Imran, nama matrik 306064. Saya akan membentangkan tentang peranan hujah akal dalam memahami iradat Allah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa maksud akal. Maksud akal dalam bahasa Arab terdapat 3, iaitu mencegah, bijaksana, tetapi secara umumnya ia mempunyai 2 makna, iaitu mengetahui tentang hakikat sesuatu dan pengetahuan yang mampu mengetahui berbagai ilmu. Akal ialah anugerah yang membezakan manusia dan makhluk lain. Peranan akal dalam membantu manusia memahami iradat Allah, namun mestilah berpandukan wahyu agar tidak tersasar daripada kebenaran. Selain itu, terdapat juga pandangan ulama berkenaan peranan akal, iaitu ulama Asy'ari. Akal ialah alat untuk mengenal Allah, tetapi bukan untuk menentukan hukum atau memahami hakikat sifatnya secara mutlak. Ulama Maturidi pula berpendapat bahawa akal mempunyai kemampuan yang lebih luas, tetapi tetap mempunyai batasan dan tidak dapat menyingkap rahsia sepenuhnya di balik iradat Allah tanpa panduan wahyu. Akhir sekali, kesimpulan daripada kedua-dua ulama terdapat berpendapat bahawa akal mestilah berpandukan wahyu bagi mencapai kefahaman yang benar-benar tentang kehendak Allah. Tambahan lagi, akal dan wahyu bukanlah sumber yang bertentang, sebaliknya saling melengkapi dalam usaha memahami iradat Allah. Akal ialah satu benda yang menilai secara rasional dan memahami hikmah di sebalik sesuatu ketentuan. Wahyu pula sumber kebenaran mutlak yang membimbing akal agar tidak tersasar daripada landasan yang benar. Oleh itu, akal perlu sejalan seiring dengan panduan wahyu supaya kehendak Allah kekal di landasan kebenarannya. Terdapat juga kelebihan akal dan batasan akal. Kelebihan akal ialah menilai tanda-tanda kebesaran Allah, serta memahami hikmah di sebalik ujian, serta memperkukuhkan iman melalui pemikiran rasional. Kelemahan akal pula tidak mampu menyelidiki hakikat sebenar sifat Allah atau memahami rahsia di sebalik ketentuan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faraliana binti Noriza. Hari ini saya akan bentangkan iradat dalam hadis Nabi. Yang pertama ialah niat sebagai cerminan iradat manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapat ganjaran berdasarkan apa yang diniatkannya. Niat ini menunjukkan kehendak hati sebelum bertindak. Ia mencerminkan keikhlasan seseorang dan tujuan sebenar perbuatan. Dengan niat yang baik, perbuatan kecil pun boleh menjadi amal yang besar di sisi Allah.
Seterusnya ialah iradat sebagai dorongan usaha dan tawakal. Rasulullah SAW bersabda, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Iradat mendorong seseorang untuk berusaha bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Namun usaha itu disertai tawakal, iaitu menyerahkan hasil kepada Allah. Yang ketiga ialah redha dan kesedaran terhadap iradat Allah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah kamu berkata, kalau aku lakukan begini, tentu tidak jadi begini. Tetapi katakanlah, qada Allah dan apa yang dia kehendak pasti terjadi. Memahami bahawa Allah juga mempunyai kehendak membantu kita menerima ketentuan dengan hati yang tenang. Redha bermaksud menerima sesuatu dengan keikhlasan walaupun tidak seperti yang diinginkan. Yang keempat ialah mengawal nafsu melalui iradat. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergusti, tetapi orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Iradat yang baik dapat mengawal dorongan hati dan nafsu supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang salah. Yang terakhir ialah iradat membentuk kesedaran spiritual. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada hati dan perbuatan, bukan rupa dan harta benda kamu. Iradat membantu seseorang sentiasa sedar akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan. Dengan kesedaran ini, perbuatan harian seperti solat, makan atau bekerja menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang betul. Seterusnya, saya pula akan menerangkan tentang aplikasi iradat dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita sebagai hamba Allah SWT kena yakin dan percaya bahawa segala ketentuan ataupun takdir Allah itu adalah Allah telah takdirkan sejak azal lagi. Yang mana sebelum kita lahir lagi, Allah dah tentukan rezeki kita, jodoh kita, ujian kita, musibah kita, macam mana kita hidup, agama kita, semua itu Allah telah takdirkan. Yang kedua adalah segala ketentuan Allah itu adalah bergantung kepada Allah SWT sendiri. Contohnya dalam kisah Nabi Ibrahim AS yang dicampakkan ke dalam api, tetapi Nabi Ibrahim tidak merasa panas kerana yang memberi kesan itu adalah Allah SWT, dan api itu hanyalah musabab ataupun sebab kepada sesuatu itu. Tapi takdir Allah tidak menjadikan api yang sifatnya lazimnya panas tapi tidak panas sewaktu baginda Nabi Ibrahim AS ketika berada dalam api tersebut. Yang kedua adalah kisah Nabi Ismail apabila hendak dibelah ataupun potong lehernya, tapi tidak terpotong. Qadarullah tidak menjadikan pisau yang menjadi musabab potong itu tidak terpotong. Kenapa? Kerana kesan yang berpotong itu adalah datang daripada Allah SWT sendiri. Samalah macam kita kalau kita makan. Kalau kita makan, makan itu adalah sebab musabab dia kepada perkara itu menjadi kenyang. Yang memberi kenyang itu adalah Allah SWT sendiri. Sebab apa? Sebab ada je orang yang makan sikit tetapi dia sudah kenyang. Ada orang yang makan banyak walaupun dah makan banyak tapi saya tak rasa kenyang. Kerana apa? Kerana yang memberi kesan kenyang itu adalah datang daripada Allah SWT. Yang ketiga adalah ketentuan Allah dalam memberi kita ujian ataupun musibah, yang mana benda itu kita sendiri tak dapat nak elak walaupun kita dah buat berbagai preparation ataupun perancangan. Sebab apa? Sebab kita yakin dan percaya semuanya adalah ketentuan Allah sendiri untuk mentakdirkan kita mendapat musibah itu ataupun ujian itu. Tapi yakinlah dengan doa dapat mengubah takdir. Dan kita kena yakin juga bahawa segala apa yang Allah telah tentukan dalam hidup ni adalah yang terbaik untuk kita semua. Dia tidak akan menjadikan kita buruk. Sebaliknya kita sendirilah yang kena memilih mana yang jalan yang baik. Allah sendiri sudah bagi kita pilihan untuk membuat pilihan supaya pada akhirnya kesan dia memberi kesan yang baik. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Sebenarnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk memberikan kesimpulan.
kesimpulannya, iradat Allah atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu konsep asas dalam akidah Islam yang menegaskan bahawa segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah hasil daripada kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat 68 menegaskan, dan Tuhanmu mencipta apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha tinggi Dia daripada apa yang mereka sekutukan. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa kehendak Allah meliputi segala perkara dan tiada sesiapa pun yang mampu menolaknya. Segala ketentuan, sama ada dianggap baik atau buruk di mata manusia, berlaku dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan ilahi. Menurut Imam Al-Ghazali, iradat Allah adalah sifat yang qadim, azali, yang tidak terpisah daripada zatnya. Ia menjadi sebab kepada berlakunya segala perkara tanpa sebarang paksaan daripada dua, kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha berkehendak dan tidak terikat dengan sebarang batasan makhluk. Dengan memahami konsep iradat Allah ini, seorang Muslim dapat mencapai keseimbangan antara keimanan kepada takdir dan tanggungjawab terhadap usaha sendiri. Ia mendidik jiwa untuk berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berputus asa dalam berikhtiar. Oleh itu, kefahaman yang mendalam terhadap iradat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengukuhkan akidah, menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala serta membentuk kepribadian mukmin yang redha, sabar dan berfikiran positif terhadap segala ujian kehidupan, di mana setiap perkara dinilai sebagai sebahagian daripada perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna dan penuh hikmah. Sekian pembentangan kami pada hari ini. Kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas perhatian semua. Semoga segala yang dikongsikan memberi manfaat dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.